Pelakon Puteri Balqis berkongsi foto sekitar majlis pertunangan dengan jejaka pilihan hati dikenali Didi. Puteri Balqis atau mesra disapa Akish 18 tahun dipercayai mengikat tali pertunangan bersama Didi pada 12 Ogos lalu, selepas pernah mengumumkan berita gembira itu pada awal bulan ini. Menerusi hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada malam Rabu, Akish turut berkongsi nukilan surat penuh makna daripada ibunya Nurasikin Muhammad Aziz. Surat dari ibuku Kafzil 12 Ogos 2025, andai cinta dan pengorbanan adalah wasiat terakhir buatmu, maka berlarilah mengejarnya, belajarlah dari beban yang ditinggalkan oleh rantai waktu. Moga kau mampu menggantikan pengkhianatan dengan kesetiaan, moga ukiran sejuta janji diganti seindah sarungan imajinasi, andai kejatuhan dan kegagalan adalah warisan dariku, maka peluklah rawatlah kalbumu, tulisnya. Dalam pada itu Nurasikin turut menitipkan doa dan harapan agar anaknya sentiasa kuat menghadapi perjalanan hidup yang penuh cabaran. Moga setiap penantian diganti dengan kemenangan, tiada tolok tandingan, moga setiap tangisan, raunganmu di sepertiga malam diganti dengan cinta paling dalam. Moga setiap luluh langkah bersaksi hanya langit dan bulan merah, setiap jatuh gugur tubuhmu berpaksi hanya bumi, diganti dengan sahabat sejati sebagai teman penghuni, tambahnya. Pada 15 Oktober lalu Akish tampil menjelaskan status dua jejaka yang sering dilihat bersamanya, kata Akish, lelaki yang dikenali sebagai Faris merupakan bapa tirinya, manakala lelaki bernama Didi adalah tunangnya. Sebelum itu ruangan komen di media sosial milik aktris berkenaan dipenuhi pelbagai tuduhan, termasuk dakwaan kononnya dia dan ibunya menjalinkan hubungan terlarang sesama ahli keluarga. Mengulas lebih lanjut, Balqis menyifatkan tuduhan tersebut sebagai kejam terutama setelah apa yang dilaluinya selama ini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.